UEC diiktiraf ia akan menjejaskan perpaduan, menjadikan sistem pendidikan kita huru-hara, ada dua sistem, mengetepikan bahasa Melayu. Peranan memartabatkan bahasa Melayu dalam sebarang wadah komunikasi seperti yang diperuntukkan Perlembagaan Persekutuan. Ia termasuk setiap kementerian dan agensi perkhidmatan awam yang seharusnya. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang memainkan peranan signifikan dalam pembentukan identiti nasional. Ia bukan sahaja alat komunikasi tetapi simbol perpaduan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, bahasa Melayu menjadi medium utama untuk menyampaikan ilmu dan membentuk pemikiran generasi muda. Namun, perjalanan untuk memperkukuhkan bahasa kebangsaan tidaklah mudah, terutamanya di era globalisasi yang menyaksikan pengaruh bahasa asing yang semakin tepuh dalam masyarakat kita. Cabaran yang saya dapat kena pasti dalam pendidikan bahasa Melayu iaitu berkenaan dengan kosakata dan tata bahasa. Kita ulas daripada segi kosakata terlebih dahulu. Kosakata pengaruh daripada bahasa asing telah menyebabkan guru-guru sukar untuk mengajar pelajar dan menerapkan pelajar dengan elemen kosakata bahasa Melayu standard. Sebagai contoh, kebanyakan pelajar gemar menggunakan perkataan ataupun kata pinjaman terutamanya bahasa Inggeris dalam pertuturan harian mereka. Sebagai contoh, no problem, on the way, okay dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan mereka sukar untuk menterjemahkan perkataan Inggeris tersebut kepada bahasa Melayu. Selain itu, kewujudan kosakata yang kompleks telah menyebabkan pelajar sukar untuk memahami maksud yang disampaikan. Sebagai contoh, seperti mana yang kita tahu, setiap bidang yang wujud pada masa kini mempunyai laras bahasa yang berlainan. Suka saya bagi contohnya iaitu berkenaan dengan laras bahasa sastra. Laras bahasa sastra ni mempunyai perkataan-perkataan yang rumit yang perlu dipelajari oleh pelajar, seperti simile, metafora, anafora. Perkataan-perkataan ini menyebabkan pelajar sukar untuk memahami maksud jika mereka tidak mempelajarinya dengan berkesan. Tata bahasa pula yang kita dapat kena pasti iaitu berkenaan dengan penggunaan imbuhan. Seperti mana yang kita tahu, penggunaan tata bahasa ni memerlukan pembelajaran yang berterusan, pembelajaran yang mendalam dan juga pemahaman yang mendalam supaya pelajar memahami apa yang disampaikan dari segi aspek tata bahasa. Okey, dari segi imbuhan tersebut, pelajar kata dasar dengan penggunaan imbuhan yang betul. Sebagai contoh, kebanyakan pelajar melakukan kesilapan dengan menggabungkan kata adjektif dengan imbuhan diperkan yang diperkan. Kesannya akan menyebabkan kesalahan tata bahasa dalam penulisan harian, dalam penulisan karangan mereka. Okey, selain itu, dari segi pembinaan ayat, kebanyakan pelajar dipengaruhi oleh penggunaan bahasa asing. Sebagai contoh, ada pelajar yang mengambil ayat bahasa Inggeris, kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Jadi ayat bahasa Melayu tersebut akan menimbulkan kekeliruan dan aspek penyusunan ayat akan menjadi tidak tersusun dan tidak gramatis. Seperti mana yang kita tahu, guru ni bukan sahaja seorang pendidik tetapi ia juga sebagai pembimbing, fasilitator dan juga role model kepada semua pelajar. Jadi apakah peranan yang dilaksanakan oleh guru untuk mengatasi masalah linguistik pelajar? Yang pertama, saya akan menggunakan pendekatan
differentiated instruction, yang mana pembelajaran yang berbeza untuk menerapkan pelajar dengan linguistik yang betul. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar ni mempunyai 3 tahap yang berbeza. Contohnya pelajar lemah, pelajar sederhana dan pelajar cemerlang. Jadi setiap pelajar tersebut memerlukan pembelajaran dan teknik pengajaran yang berbeza. Sebagai contoh, saya akan mengagihkan bahan-bahan yang berbentuk kebat kepada pelajar yang cemerlang, manakala bagi pelajar yang rendah dan lemah akan dibekalkan dengan bahan-bahan yang berbentuk kebar, iaitu kemahiran berfikir arah rendah, untuk meningkatkan pemahaman mereka serta menggalakkan mereka untuk belajar. Selain itu, saya juga akan menggabungkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dalam PDP saya, iaitu menggunakan slide, menggunakan video interaktif supaya pelajar lebih fokus untuk belajar bahasa Melayu. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran sambil bermain. Contohnya memberi pelajar teka silang kata, cari kata, kuis untuk bagi pelajar supaya pelajar tidak rasa bosan dan meningkatkan pemahaman mereka, terutamanya berkenaan dengan kosakata. Selain itu, saya juga akan menggunakan pembelajaran kooperatif, yang mana pembelajaran secara berkumpulan. Aktiviti ini pelajar cemerlang dapat membantu pelajar yang lemah berkenaan dengan aspek-aspek linguistik. Jadi mereka dapat berkongsi idea, saling bersoal jawab dan saling membimbing antara satu sama lain. Malahan, ia juga dapat meningkatkan pemahaman pelajar serta menggalakkan komunikasi yang berkesan. Bagaimana seorang guru boleh mengenal pasti punca masalah diagnostik dari kalangan pelajar? Guru perlu menjalankan ujian diagnostik mengenal pasti sama ada pelajar menghadapi kesukaran dalam sebutan, bacaan atau pembenaran kata. Hal ini adalah kerana pelajar tersebut akan terjejas dengan pembelajaran mereka. Sekiranya guru tidak mengambil sebarang tindakan perhatian dalam kelas dan maklum balas daripada pelajar boleh membantu bagi mengenal pasti secara spesifik adakah mereka mengalami kesukaran seperti menyebut huruf tertentu atau dalam memahami ayat secara kompleks. Yang kedua, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai kepada pelajar. Terdapat 3, iaitu pendekatan secara komunikatif, fonetik dan visual kinestetik. Yang pertama, apakah itu pendekatan komunikatif? Pendekatan komunikatif adalah di mana guru boleh menggunakan teknik seperti latihan perbualan secara harian dan bermain peranan untuk membantu pelajar bagi membina keyakinan dalam diri mereka untuk bertutur. Seterusnya adalah pendekatan fonetik di mana pelajar yang menghadapi masalah sebutan, guru boleh menggunakan latihan pengulangan seperti pengulangan suku kata dan permainan bunyi huruf. Yang ketiga adalah pendekatan visual dan kinestetik di mana guru boleh mengaplikasi untuk menggunakan sumber bahan seperti video, gambar dan pergerakan tubuh dalam pembelajaran bagi membantu pelajar memahami kataan dan konsep dengan lebih cepat. Assalamualaikum, nama saya Anika Sakinah binti Muhammad Zulkifli. Tujuan saya datang ke sini hari ini ialah saya ingin berbual Cikgu Rashidah yang mengajar di SMK Lepasi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk sesi berbual ini. Seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat masa kini mempunyai pelbagai cabaran, terutamanya disebabkan pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggeris yang semakin meluas. Bolehkah cikgu berkongsi pandangan mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian? InsyaAllah. Terima kasih. Pada pendapat saya, kedudukan bahasa Melayu pada hari ini memang menghadapi cabaran. Sebabnya penggunaan bahasa Inggeris yang semakin luas. Walaupun kalau dulu bahasa Inggeris itu hanya digunakan di bandar, tapi sekarang ini di luar bandar pun penggunaannya semakin meluas. Jadi saya
berpendapat bahawa walaupun cabaran begitu, bahasa Melayu tetap memainkan peranan penting dalam komunikasi harian. Ia bukan sahaja digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan seharian, tapi juga dalam memperkukuhkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Bagaimana kita tahu bahawa rakyat negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi bahasa Melayu yang boleh menyatukan mereka. Lebih-lebih lagi penggunaan bahasa Melayu yang meluas dalam media sosial, pendidikan dan perbualan harian akan memastikan bahawa bahasa ini terus relevan dan soalan saya terakhir ialah cikgu mengatakan media sosial boleh digunakan untuk memperhasilkan bahasa Melayu di kalangan kaum muda. Media sosial, kita tahu bahawa sekarang ini media sosial ini adalah satu platform yang sangat berkuasa dalam mempengaruhi golongan muda. Dia boleh dimanfaatkan dengan mempromosikan kandungan yang menggunakan bahasa Melayu yang baik dan betul. Bagi contoh, guru atau masyarakat boleh menghasilkan video atau kempen yang menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di platform seperti Instagram, Twitter ataupun TikTok. Ini akan menarik minat golongan muda untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu sambil mengikuti perkembangan teknologi. Terakhir ialah cikgu mengatakan media sosial boleh digunakan untuk memperhasilkan bahasa Melayu di kalangan kaum muda. Media sosial, kita tahu bahawa sekarang ini media sosial ini adalah satu platform yang sangat berkuasa dalam mempengaruhi golongan muda. Dia boleh dimanfaatkan dengan mempromosikan kandungan yang menggunakan bahasa Melayu yang baik dan betul. Bagi contoh, guru atau masyarakat boleh menghasilkan video atau kempen yang menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di platform seperti Instagram, Twitter ataupun TikTok. Ini akan menarik minat golongan muda untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu sambil mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai bahasa kebangsaan, ia menjadi tunjang kepada identiti negara kita Malaysia. Namun, dalam penggunaannya, terdapat pengaruh dialek tempatan yang memberi warna dan kepelbagaian dalam komunikasi harian rakyat. Bagaimanakah dialek tempatan mempengaruhi pendidikan bahasa Melayu dan mengapa penting untuk kita terus memartabatkan bahasa Melayu kita ini? Terdapat pelbagai dialek tempatan yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti dialek Melayu, Johor, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan, penggunaan dialek tempatan masih sangat dominan di kalangan masyarakat kita. Penggunaan dialek tempatan dalam kehidupan harian boleh mempengaruhi cara pelajar berkomunikasi dalam bahasa Melayu standard. Di sesetengah kawasan, penggunaan dialek yang sangat kuat menyebabkan pelajar lebih cenderung menggunakan dialek tersebut dalam ucapan mereka. Hal ini boleh mencecaskan penguasaan tata bahasa yang betul dan mengurangkan pemahaman mereka tentang bahasa Melayu standard. Sekolah, apabila pelajar berasal dari pelbagai latar belakang dan negeri, perbezaan dialek menjadi satu cabaran besar dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, sebutan perkataan yang berbeza boleh menimbulkan kekeliruan, terutamanya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran tata bahasa. Walaupun begitu, penggunaan dialek tempatan juga memberi peluang untuk pelajar memahami bahasa Melayu dalam konteks yang lebih hidup dan dekat dengan budaya masyarakat setempat. Memartabatkan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama kita sebagai rakyat Malaysia,
kerana bahasa ini adalah simbol identiti bangsa kita. Oleh itu, mengapa kita perlu memartabatkan bahasa Melayu? Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga melambangkan diri dan budaya bangsa. Memartabatkan bahasa Melayu bermakna kita menjaga dan memelihara warisan budaya kita. Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dan tepat, kita dapat terus menghubungkan generasi muda dengan sejarah dan budaya nenek moyang kita. Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Ia digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan di sekolah dan di universiti. Memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan akan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, memastikan semua pelajar dapat menguasai ilmu dengan lebih berkesan. Ini juga dapat memperkukuh pembelajaran dalam semua bidang dari segi sains hingga kemanusiaan. Bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk menjadi bahasa global. Negara-negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Singapura juga menggunakan bahasa Melayu, yang mana menjadikan bahasa ini satu platform untuk memperkukuhkan hubungan antarabangsa. Dengan memartabatkan bahasa Melayu, kita dapat meningkatkan kerjasama serantau dan memperkenalkan budaya Melayu kepada dunia luar. Kesimpulannya, pengaruh dialek tempatan dalam pendidikan bahasa Melayu memberi cabaran penguasaan tata bahasa yang betul. Namun, ia juga memberikan peluang untuk memperkenalkan bahasa Melayu dalam konteks yang lebih praktikal dan hidup. Oleh itu, dengan memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan dan kehidupan seharian adalah langkah yang penting untuk memastikan bahasa ini terus berkembang, dihormati dan digunakan dengan tepat. Dengan ini, kita dapat memperkukuhkan identiti bangsa, meningkatkan kualiti pendidikan dan mempromosikan bahasa Melayu di peringkat global. Akhir kata, bahasa Melayu adalah asas kepada identiti dan perpaduan nasional Malaysia. Melalui dokumentasi ini, kita dapat tahu betapa pentingnya pendidikan dalam memastikan keberlangsungan bahasa ini. Tindakan proaktif dari semua pihak, termasuklah guru, ibu bapa dan juga masyarakat, adalah penting untuk memperkukuhkan pengajaran dan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Harapan sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bangga dengan bahasa kita serta memartabatkan dan mempertahankan bahasa Melayu demi kesinambungan warisan bangsa. Dari bandar sampai ke desa, bahasa ditutur bahasa Melayu. Bahasa menjadi jiwa bangsa, menjadi pemangkin negara bersatu.